Alright guys, Assalamualaikum. Hari ni kita nak review satu produk wireless mic. Okay, wireless mic ni model Rare Hayes KU203. Okay, saya nak review. Saya ingatkan yang LCD ni LCD yang betul. Sebenarnya tak ada. LCD ni just dia apa? Display saja. Okay, kalau korang off jadi macam ni okay. Okay, right. Jadi boleh lah dengan harga macam satu lebih tu. Okay, korang dapat dua mic ni. Okay, dua mic. Okay, tapi dia punya bateri dia jenis yang besar punya. Okay, dia ni besar punya. Jadi senang korang nak charge tu. Okay, 18650. Okay, korang boleh pakai charger jenis macam ni. Okay, ataupun memang dia dah siap kat belakang ni ada. Okay, jadi senang. Korang tak perlu nak beli bateri AA tu banyak kali. Okay, belakang ni kita ada, belakang ada satu je dia punya output dia. Okay, satu output, tapi dia ada yang balance punya 3 pin tu lah, SLR. Okay, cuma power supply dia bagi jenis macam ni lah. Okay, jadi nak kena beli apa, adapter supaya boleh dia ngam lah. Okay, tak ada masalah. Ni 12V. Okay, boleh beli kat mana-mana je lah. Alright. Okay guys, saja. Right. Assalamualaikum.